Kau ingat puasa dekat Arab ni lagi susah daripada dekat Malaysia ke? Ramai yang tak perasan ni. Sini, geng Jio nak story. Kalau kita bandingkan Asia Barat dan Asia Tenggara, perbezaan iklim dan kedudukan bumi memang main peranan besar dalam bab pengalaman berpuasa. Pertama, iklim. Dekat negara seperti Arab Saudi, majoriti beriklim gurun. Suhu siang hari boleh cecah sampai lebih 40 darjah Celsius. Udara kering, kelembapan pun rendah. So, bila badan hilang air dengan cepat, rasa dahaga tu jadi sangat-sangat ekstrim weh. Beza pula dengan negara seperti Asia Tenggara macam Malaysia dan Indonesia. Panas memanglah panas, tapi kawasan kita ni kelembapan tinggi dan selalu hujan. So, memang steady je lah. Tapi, tetap ada geng plastik hitam. Tak tahulah nak kata apa. Kedua, geografi dan kedudukan latitude. Asia Tenggara ni terletak dekat garisan khatulistiwa. Panjang siang dan malam hampir sama sepanjang tahun. Tak ada yang beza. Waktu dia sekitar 12 hingga 13 jam. Beza pula dekat Asia Barat, geng. Bila Ramadan jatuh musim panas, waktu siang dorang jadi lebih panjang. Ada negara tu boleh puasa sampai 15 jam ataupun lebih. Tapi bila Ramadan jatuh pada musim sejuk pula, waktu siang jadi pendek, sekitar 10 hingga 11 jam je. So, dia bukan setakat panas mata-mata, tapi kombinasi haba gurun dan siang yang panjang. So, geng, beza pengalaman puasa Asia Barat dan Asia Tenggara ni bukan soal kuat ke tak kuat, tapi faktor geografi bumi yang Allah dah susun. Setiap negara tu ada cabaran yang tertentu, lebih-lebih lagi dalam bulan yang mulia ni. Apa-apa pun, puasa ke Asia Barat lagi mencabar lah cerita dia. Dapat something?